landed property ni kebanyakan ni bukan orang miskin. Dan mereka bukan setakat rumah situ saja ada. Malahan mereka sudah berjaya, sebenarnya mereka nak tinggal di tempat yang mereka suka oleh kerana keluarga mereka kat situ dan juga kenangan-kenangan hidupan mereka, banyak nostalgia yang ada pada mereka. Dan kalau ikutkan perkembangan sekarang ni, nampak gaya macam banyak antara tempat-tempat yang terkesan ini ialah tempat flat-flat kos rendah. Dan mungkin ada potensi juga untuk dilaksanakan di kawasan-kawasan yang ada kawasan-kawasan tradisi, kawasan kebudayaan yang ada nilai-nilai yang tertentu lah. Jadi adakah URA ini boleh digunakan ataupun sepatutnya ada satu tindakan yang lebih proaktif dari kerajaan untuk mengelakkan pihak maju ini mengambil kesempatan lah daripada terus diambil alih oleh mereka-mereka yang ada kepentingan komersial dan sebagainya? Ada sebenarnya proses pengambilan untuk pemajuan ni pun ada proses dia, ya. Cuma yang kita bimbang dan juga ragui adalah proses tersebut dicemari dengan unsur-unsur yang mana berlaku penyalahgunaan, sama ada kuasa ataupun proses yang tidak telus dan juga kurangnya integriti di kalangan pihak-pihak yang terlibat terhadap pihak dan juga berkepentingan, ya, itu. Kawasan-kawasan low cost housing area lah kata, kawasan-kawasan penduduk miskin, flat dan sebagainya. Sebenarnya mereka ni asalnya adalah peneroka bandar. Sama ada mereka ni setinggan dan diberikan penempatan oleh kerana mereka bandar, dan juga program selepas berlakunya peristiwa 13 Mei, peristiwa tersebut menjadikan satu perkara yang negara kita nak cuba balance ataupun seimbangkan kependudukan dalam bandar, maka digalakkan orang Melayu terutamanya tinggal di dalam bandar. Dan kebanyakan mereka datang daripada luar bandar ataupun miskin, maka kerajaan membina penempatan untuk perumahan-perumahan bagi orang miskin. Maka berlakulah kelompok tersebut. Kawasan-kawasan PPR ni adalah sebenarnya dari kalangan penduduk, kebanyakannya adalah kaum orang Melayu. Sebab dalam program untuk mengimbangi populasi dalam bandar, ikut pada percentage of kaum tadi.